Kenapa Trump nak sangat Nobel keamanan ni? Setiap tahun, dunia akan ternanti-nanti siapa yang akan menerima anugerah berprestij ni. Sama ada individu, organisasi ataupun kumpulan yang berjasa besar dalam memperjuangkan keamanan. Tapi persoalan yang ramai tertanya, apa sebenarnya maksud Nobel keamanan ni? Dan kenapa ia dianggap sangat penting oleh masyarakat dunia? Sebelum tu, mari kita lihat dulu asal-usul anugerah ni. Nobel keamanan ni berasal daripada wasiat seorang lelaki yang bernama Alfred Nobel, iaitu seorang saintis dan juga pencipta letupan dinamit dari Sweden. Walaupun dia ni mencipta bahan letupan, Alfred Nobel merupakan seorang yang menciptai keamanan. Jadi dalam wasiat terakhirnya, dia berpesan supaya sebahagian besar hartanya digunakan untuk memberi anugerah kepada mereka yang berjasa dalam pelbagai bidang, termasuklah keamanan. Jadi sejak tahun 1901, hadiah Nobel keamanan ni mula diberikan setiap tahun kepada mereka yang berusaha keras untuk membawa kedamaian dan keharmonian di dunia. Jadi kenapa Trump ni kelihatan bersungguh nak anugerah Nobel ni, sehingga kan BMX kita yang berjaya mendamaikan perang antara Thailand dan Kemboja pun dia nak claim. Ni jawapan dia. Bila seseorang atau organisasi diberikan anugerah ni, dunia akan lebih memberi perhatian kepada perjuangan mereka. Kedua, ia memberi inspirasi kepada orang ramai di seluruh dunia untuk terus memperjuangkan keamanan. Dan ketiga, Nobel keamanan ni menjadi simbol harapan dunia kepada penerima Nobel ni. Jadi kalau kita tengok dari sudut politik, dikatakan bukan dia nak anugerah tu semata-mata, tapi lebih kepada pengiktirafan global dan simbol kejayaan besar dalam kepimpinan antarabangsa. Hadiah Nobel keamanan ni bukan sekadar anugerah, tapi ia membawa mesej bahawa seseorang tu telah berjaya membawa keamanan dunia, menghentikan peperangan atau menjalinkan hubungan diplomatik yang bersejarah. Bagi seorang pemimpin dunia seperti Trump, ia boleh jadi satu legasi politik yang sangat besar. Trump juga tanpa segan silunya beberapa kali menyatakan secara terbuka yang dia ni layak mendapat Nobel keamanan, terutama selepas terlibat dalam beberapa peristiwa diplomatik penting semasa pentadbirannya, terutama perjanjian damai antara beberapa negara Arab dengan Israel. Jadi apa pandangan korang? Adakah Trump ni patut terima Nobel ni atau tak?